kita akan pergi kepada slot yang kedua, iaitu slot ta'aruf berkesan. Sesi slot ta'aruf yang berkesan. Macam mana kita nak berkenalan sebelum fasa perkahwinan dengan bakal pasangan kita. InsyaAllah akan dirungkaikan daripada Ustazah Asma Hussein kita. Hari ni lama slot kita bersama Ustazah. Jadi boleh fikir dah apa persoalan, apa yang sedang bermain di minda, boleh type. InsyaAllah kita akan take note. Kita ambil maklum dalam sesi Q&A nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, Ustazah pun sudah bersedia. Kita pergi kepada sesi slot ta'aruf yang berkesan. Kepada Ustazah, dijemput dan dipersilakan. Okey, terima kasih. Kita jumpa sekali lagi Ayuni dalam slot kedua. Saya kan lebih suka guna macam ni tau. Satu, ta'aruf berkat. Yang kedua, ta'aruf bermaruah. Saya suka guna dua ayat ni. Pertama, berkat sebab apa? Sebab kita bukan nak kejar, nak kahwin semata-mata. Macam saya sebut semalam. Tapi kita ada objektif yang lebih panjang. Itu sebab tu yang kita faham. Bila belajar ta'aruf, mesti dikaitkan dengan perkahwinan. Betul tak? Yang kedua, ta'aruf bermaruah. Kita nak bila kita approach orang ke, kita di-approach ke, kita respect orang respect kita. Macam tu. You want to gain respect from other people. Awak pun kena respect juga. Lepas tu, walaupun orang tak nak awak lah contohnya, dia reject awak. Tapi dia tetap hormat awak. Dia reject mungkin ada sebab-sebab tertentu. Tapi kalau orang lain tanya, dia boleh recommend awak pada orang lain contohnya. Itu maknanya ta'aruf yang bermaruah. Nampak tak? Macam Khadijah, bila merisik Rasulullah SAW, bukan calang-calang, siap dengan edisi siasat sekali. Betul tak? Khadijah dia betul-betul buat siasatan. Bukan setakat tengok macam tu je, tak. Check. Lepas tu hantar pergi meniaga. Lepas tu tanya pula masa meniaga macam mana. Cara berhubung dengan orang macam mana. Bila balik tengok bincang. Puas hati. Baru risik. Risik pula. Risik yang bermaruah yang menyebabkan Rasulullah pun nak tolak pun fikir banyak kali. Nampak tak? Itu maknanya bermaruah. Walau kita jadi ke tak jadi tapi orang respect kita. Letak situ dulu. Boleh tak? Okay. First saya rasa ni saya ulang lah. Sebelum ni sebenarnya kita dah ada satu slot yang kita belajar dalam program sebelum ni mengenai ta'aruf. So ini adalah slot kedua berkaitan dengan ta'aruf. So ta'aruf ni dia adalah proses perkenalan. Untuk dapatkan maklumat sebanyak-banyaknya tentang lelaki atau perempuan tu untuk tujuan perkahwinan. Itu maksud ta'aruf. Maknanya kita nak tahu apa yang kita tak tahu. Kita nak tengok apa latar belakang dia. Dan dia adalah proses perkenalan. Bukan khitbah lagi tau. Khitbah ni orang kata dah cuk. Dah bincang dah dengan proses seterusnya. Ta'aruf ni kita nak baru nak kenal. Itu ta'aruf yang sebenar lah. Tapi saya tunjukkan awak realiti ta'aruf tu boleh berlaku kat mana. Okey, konsep Al-Quran sebenarnya, ta'aruf ni dia datang daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Ni ayat famous lah. Orang lelaki, orang perempuan, kabilah-kabilah, bangsa-bangsa, Allah jadikan berbeza-beza untuk saling ta'aruf, berkenalan. Dan hujung daripada ta'aruf tu adalah ukhuwah Islamiyah. Dan kita kalau suami dan isteri, lagilah membentuk ukhuwah Islamiyah. Kita saling sayang menyayangi. Dan kalau dalam Islam nak tahu orang tu saling menyayangi ke tak menyayangi, apabila dia saling lindung melindungi. Tu. Itu maksudnya sebab tu kalau orang tu sayang kat awak, dia sanggup protect awak. Dia tak sanggup awak ni kena cedera, kena mara bahaya, kena jatuh dalam perkara-perkara mungkar. Itu bukti cinta. Tapi kalau dia setakat kata saya nak ke awak, tapi dia tak peduli pun awak jalan seorang malam-malam ke, awak pergi mana-mana seorang-seorang ke, maksiat ke apa ke, itu maknanya dia tak betul-betul cinta lagi. Orang yang cinta ni memang dia akan rasa tahu nak protect. Tu. Cuma kadang-kadang orang lelaki dia tak tunjuk sangat sebelum jadi. Ataupun kadang-kadang dia nak tunjuk tapi dia gini tahu, situasi tu tak memerlukan dia tunjuk betul-betul. Tapi kalau tiba-tiba berlaku satu situasi, dia boleh ada kat situ, dia akan protect awak. Itu tanda cinta. Okey, tetapi Allah sebut sini, kena ingat orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. So kita bila kita ta'aruf ni, kita nak cari yang paling bertakwa yang kita boleh cari.
Tu nampak tak? Basic dia kat situ. InsyaAllah orang yang takutkan pada Allah ni, dia tak akan sia-siakan awak. Orang yang takut pada Allah ni, dia sanggup berubah. Orang yang takut kepada Allah, dia setia terima tanggungjawab dan berkhidmat. Orang yang takut kepada Allah, dia sanggup korbankan kesenokan dia, cita-cita dia untuk memastikan awak ni bahagia. Sebab tu kita cari orang yang bertakwa dulu. Yang lain tu datang kemudian pun tak apa. Bertakwa ni maknanya dia takut kepada Allah. Senang cerita macam tu. Dan Rasulullah sebut, basic dia adalah, saya nak sebut ayat Quran ni sebenarnya, dia bukan berkaitan dengan perkahwinan. Dia berkaitan dengan dakwah. Sebab tu dalam ta'aruf, itu adalah proses dakwah. Nampak tak? Proses membentuk persaudaraan. Itu ta'aruf. Sebab tu saya selalu sebut, perkahwinan is dakwah. Ta'aruf is dakwah. Jangan awak expect orang tu bila awak ta'aruf dia baik terus. Tak. Dia adalah proses dakwah. Mungkin hari ni awak kenal macam ni, lepas awak kenal 10 tahun, dia dah jadi lebih bagus dan lebih baik. Hasilnya, mungkin dakwah awak dan juga sama-sama berdakwah di antara satu sama lain. Ayat Quran ni, dia very orang kata signifikan lah. Tapi dikaitkan dengan proses ta'aruf untuk berkahwin. Rasulullah sebut basic dia, yang ni saya ulas panjang lebar dah dalam bengkel sebelum ni. Awak boleh tengoklah bengkel-bengkel sebelum ni. Kerana 4 perkara. Keturunan, kecantikan, agama, harta. Tapi yang paling penting siapa dia disebutkan sini? Yang paling penting adalah bertakwa. Agama ni maksudnya apa dia? Nampak tu ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu maksud agama. Bukan sekolah Arab. Bukan sekolah tahfiz. Ustazah, takkanlah dia jahat. Dia kan daripada sekolah tahfiz. Awak, saya duduk dalam dunia ni. Saya tahu, saya kenal orang. Ini kalau bidang agama ni bidang saya. Kita boleh cerita macam mana realiti bidang ni. Tapi saya nak cerita macam ni lah. Bidang saya ni dia lebih bersih lah daripada bidang lain. Walau apa jumpa lah. Tu ada je PU macam ni. Tu ada je imam muda macam ni. Tu ada je ustazah macam ni. Betul. Tapi itu ni maknanya secara majoritinya bukan begitu bidang agama. Tapi dia adalah dia punya pro dan kontra setiap bidang. Nampak tak? Okey. Apa beza ta'aruf dengan couple? Awak kena ingat macam ni je. Bila awak ta'aruf letak dalam kepala, awak nak kenal latar belakang dia. So jangan terus percaya orang. Tak adalah ustazah. Sebab kita bila cinta tu buta tau. Ciri-cirinya ustazah takwa tu. Sebenarnya saya dah cerita panjang lebar dalam kelas yang sebelum ni. Antaranya, dia ni amalan agama dia macam mana. Betul tak Lepas tu bila berdepan dengan situasi, dia buat keputusan tu menggunakan asas agama ke, pakai logik ke, pakai emosi. Awak kena tengok. Bila dalam keadaan genting tu macam mana dia bawa perangai dia. Dia boleh kontrol sebagai orang yang beradab, bersopan dan beragama ataupun keluar perangai asal dia. Awak tengok dia kat medsos dengan fizikal sama tak? Kadang-kadang kat medsos macam hantu, kat fizikal baik macam malaikat. Awak kena tengok. Benda-benda tu dia melambangkan agama seseorang. Okey dah tanya dah I. Nanti saya hurai lagi dalam soalan kalau sempat lagi lah. Itu saya cerita dah 4 benda dah tu. Tanda-tanda orang tu beragama. Bukan maksud dia sekolah agama. Faham? Sekolah daripada kalau di Johor tu, pagi petang tu sekolah agama sampai sekolah menengah. Tengok-tengok bahasa Arab sepatah Arab tak tahu. Bukan macam tu. Saya cerita tadi macam mana ciri-ciri bertakwa tu. Okey. Bertujuan ke arah perkahwinan. Letak dalam kepala. Bila awak nak approach perempuan ke, approach lelaki, dalam otak awak dah tahu dah nak kahwin tu bila. 3 tahun lagi ke, 2 tahun lagi ke, sebulan lagi ke. Menjaga batas hubungan. Itu namanya ta'aruf. Kalau Indonesia dipanggil couple Islamik. Ada couple Islamik Indonesia. Sebab pening sangat. Ada orang tak kerti nak sebut ta'aruf. Apa Ustazah? Tak. Couple. Tapi couple Islamik. Okey, yang ketiga, yang keempat. Sebab kita nak berkat. Itu kita jaga batas. Kat medsos pun kena jaga batas juga. Yang keempat, kena tahu prinsip dan matlamat calon tetap perkahwinan. Kena tahu dia pandang apa tetap perkahwinan. Tengok lepas kahwin dia expect awak jadi bibi. Jenuh awak. Ataupun lepas kahwin dia expect awak provide semua benda kat dia A to Z. Mati awak sebagai lelaki. Betul tak? Lepas tu yang kelima, menyiasat. Ni saya akan ajar ini macam mana jadi detektif. Ustazah ni pelik kan? Tu jadi detektif bagai. Memanglah saya buat macam tu. Siti Khadijah pun buat macam tu. Okey, apa masalah ta'aruf biasanya? Hasil daripada kami duk kumpulkan soalan-soalan. Kami juga buat consultation, duk approach macam-macam. So kami dapatilah. Biasanya 11 ni lah. Pusing-pusing soalan ni je datang.
Pertama tak tahu nak mula macam mana. Orang Johor kan, tak tahu nak mula macam mana, nak start nak kata apa tak tahu. Lepas tu tak tahu nak approach. Nak start daripada ayah ke, nak start siapa nak orang ketiga ke, nak start macam mana, nak buat pura-pura bertembung jatuh buku ke macam mana ni. Ataupun buat terserempak dekat library ke, ataupun konon-konon dia ni nak kena pukul kau pergi selamatkan ke, macam mana nak approach ni. Awak jangan tanya saya ni very dramatik tau. Saya ni kalau check saya punya karakter dramatik. So saya punya hidup saya banyak buat drama. Lepas tu start jatuh tak boleh nak bangun-bangun dah. Sebab saya hidup penuh drama macam tu. Awak nanti kena check karakter awak dalam nanti saya ajar. Yang ketiga, siapa nak approach? Pening juga. Takkanlah saya perempuan nak approach Ustazah. Ustazah takkan saya nak approach dia anak orang kaya tu. Alah. Siapa nak approach pun pening juga. Lepas tu tak pasti perasaan dah approach dah tak pasti. Saya nak ke tak kat dia ni Ustazah? Saya rasa cinta. Esok bangun tak cinta pula. Lusa bangun awak ni banyak tengok cerita ni, betul tak? Yang kelima, ghosting. Ni paling pedih. Kawan saya biasa mesej ghosting. Sebab rupanya dia nak try ada juga. Ataupun on off. Sekejap ada, sekejap tak ada, cari tak jumpa. Allah. Lepas tu tak yakin dengan penilaian sendiri. Dah ikut dah kaedah saya ajar. Orang lain ajar, betul tak? Tapi awak sendiri pula tak yakin. Betul ke Ustazah? Betul ke Ustazah? Dia siap tanya dalam saya punya DM. Ciri-ciri lelaki ni. Saya patut terus ke? Saya pun fikir aku ni mak dia ke nak suruh fikir terus ke tak ni. Nampak tak? Saya tak bolehlah buat keputusan sampai ke peringkat macam tu. Cuma kalau red flag tu saya bagi tahu terus lah. Dia ni berzina Ustazah. Saya kata kalau saya takut terus macam ni. Kecuali dia ada ciri-ciri berubah. Saya tu boleh bagi tahu. Tapi kalau saya nak bagi tahu dia ke jodoh saya. Saya pun tak tahu. Awak kena yakin dengan penilaian awak. Bila ikut kaedah, insya-Allah serahlah pada Allah SWT. Ustazah semalam kan dia istiqorah 2 bulan. 2 tahun Ustazah istiqorah kan. Yelah awak ingat senang ke Negeri Sembilan lawan Kelantan ni. Payah. Ni bukan lebih teruk daripada JDT lawan Terengganu ni, betul tak? Sebab kita orang kalau Kelantan ada beberapa negeri yang kita orang daripada awal kita orang kata anak-anak kita dibesarkan kalau orang Kelantan jangan kahwin dengan beberapa negeri. 2 negeri. Memang pantang larang dia. Terengganu dan Negeri Sembilan. So you nak pecahkan pandangan yang telah dibina berkurung-kurung. Nak ingat mudah ke? So sebab itulah. Dia kena istiqorah tu lah. Okey, yang ketujuh, ta'aruf medsos. Apa ramai tak tahu Ustazah. Dia approach dekat IG. Macam mana ni nak tanya apa? Dah approach dah. Ustazah nak cakap apa lepas ni? Payah juga. Lepas tu peranan orang ketiga. Orang ketiga ni penting juga ni. Ya, ni peranan dia macam mana? Takkan sampai kahwin pun awak dia yang bercakap bagi pihak awak. Gila awak nak bercakap bagi pihak awak. Betul tak? Saya Kelantan dengan PD. Okey je kan? Tapi orang dulu tak boleh. Lepas tu yang ke-10. Kalaulah tak setuju nak tolak bagaimana? Ni satu masalah juga. Ustazah saya nak cakap macam mana? Nak slow-slow ke? Nak step by step ke? Ataupun cakap terus? Lepas itu step selepas ta'aruf tak tahu juga. Bila nak start serius? Bela. Kadang-kadang orang lelaki ni dia dah berkenal semua benda dah. Perempuan ni dah tunggulah bila nak jumpa mak bapak saya. Bila awak nak perkenalkan saya dekat mak bapak awak. Dia pun bela nak buat apa sebenarnya. Rupanya dia bela. Kalau jadi awak perempuan awak kena cerita kat dia. Awak lepas ni kena macam ni, kena macam ni. Ada tak orang macam ni? Jangan awak anggap semua orang sekeliling awak ni tahu semua benda. Tak. Mengena semua point. Nasib awak lah. Okey, seterusnya. Bila nak mula ta'aruf? Selalu orang tanya, Ustazah, ta'aruf ni nak mula bila? Saya kata ginilah. Dia jodoh ni rezeki dan misteri Allah. Kadang-kadang dia turun daripada langit. Kadang-kadang turun kat tepi. Kadang-kadang awak cari baru jumpa. Nampak tak? Kadang-kadang mak awak kata, esok tunang. Allah, siapa dia mak? Balik tunang. Macam dah cerita tu kan? Okey, ta'aruf ni sebenarnya boleh bermula di mana-mana. Secara idealnya, ta'aruf ni kita buat sebelum proses merisik ke meminang yang official tu. Itu yang sebenar ta'aruf. Tetapi dia boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Katalah orang tu datang merisik awak. Mak awak berkenan dekat dia. Aku berkenan dekat budak tu. Dia mari dah tanya aku. Ni macam mana ni? Kita pun tak apalah mak. Kita ikutlah mak kata apa pun. Lepas itu awak mulakanlah proses ta'aruf. Lepas merisik tu meminang.
Merisik beza kan meminang ustazah? Beza. Meminang ni dah bincang dah. Nak bertunang bila, nak buat tarikh bila, hantaran berapa. Itu meminang namanya. Jadi kalau meminang ni, pun ada orang dia minang dulu. Tak fikir apa dah, dia ta'aruf kemudian. Lepas tu ada orang ditunangkan daripada kecil lah. Ditunangkan masa duduk kat luar negara lah. Dia bincang sama orang tua lah. Kan ramai macam ni. Awak ta'aruf lah apa-apa bertunang. Kahwin pun sebenarnya awak kena ta'aruf juga. Ta'aruf ni sebenarnya tak berhenti. Cuma secara idealnya awak ta'aruf lah sebelum mula apa-apa dulu. Faham tak? Yang minang dulu sebab takut terlepas. Betul. Istiqoroh kalau nampak mudah pinang terus. Betul tu. Okey, kaedah ta'aruf. Ta'aruf ni dia ada banyak kaedah. Pertama, kalau awak nak ta'aruf dengan orang tu, tolonglah risik dulu. Risik ni bukannya kena hantar tapak tepak sirih bagai. Tak perlu. Zaman dulu dia penuh dengan adat dan sopan santun. Anak dara disembunyikan di atas bumbung. Tahu tak? Itu zaman dulu. Dia tak nak anak dara dia dikacau orang. Jumpa dengan orang tak bagus. Sebab tu dulu nak merisik tu kena hantar tepak sirih bagai. Kalau orang Kelantan ni, kalau merisik tu dia wajib hantar kain batik. Kain batik tu, bukan kain batik cok tu, kain batik, kain sarung ni. Kalau dikirim kain batik tu maknanya orang tua tu nak merisik awak lah. Tapi awak zaman sekarang tak kerti apa dah. Pasal apa nak pakai kain batik. Awak tak nak orang ambil juga. Awak kena ingat kalau orang lelaki bagi awak hadiah, mak dia kirim ke ni mak saya kirim. Kalau daripada Kelantan dia kirim pula kain sarung ataupun kain batik. Orang Kelantan kau panggil kain sarung. Awak terima, awak tak nak pun. Dah orang bagi kau ambil, awak jangan terima. Saya dulu ramai je orang kirim. Saya tak nak. Selagi saya tak jumpa, saya nak. Ambil balik. Pasal apa aku nak ambil kain kau? Aku boleh beli kain aku sendiri. Sebab kita dah faham maksud orang tu. Tahu tak? Awak jangan duk ambil-ambil. Oh lagu tu ke ustazah? Ya Umi. Kita kena belajar budaya tu. Tapi orang sekarang mudah je merisik ni macam mana? Contoh Ayuni nak ke seseorang. Ayuni pun pergi kecek lah dekat Izora. Izora, kau pergi cek orang tu ada ke tak? Ni kita angau dulu berbulan-bulan. Tak cek ke orang tu ada ke tak? Saya kan sebelum saya angau, saya cek dulu. Kalau tidak rugi angau kau diri sendiri. Betul tak? Awak ni angau ustazah. Awak cek dah ke dia ada orang ke tak? Tak cek lagi, rugi angau. Awak ni ada masa pula lama-lama nak angau. Betul tak? Sebelum angau, risik dulu. Macam tu, faham. Risik ni tak semestinya jadi. Baru merisik. Yang kedua, ada setengah orang tu dia jumpa mak ayah terus. Saya suka juga orang jenis jumpa mak ayah ni. Tapi saya tak akan terpengaruh. Kalau saya tak suka je pun saya tak suka. Ada. Kalau zaman saya dulu jumpa mak ayah ada. Datang jumpa terus. Tak bagi tahu khabar berita, terus datang rumah kita. Tapi saya tengok je kalau saya tak berkenan lah. Macam tu. Itu salah satu ta'aruf. Awak tengoklah kalau perempuan ni dia jenis macam mak dia tu adalah segala-galanya. Ayah dia adalah segala-galanya. Semua ditentukan oleh mak ayah dia. Better awak ambil hati mak ayah dia dulu. Macam tu. Ataupun mengguna orang tengah. Ada Baitul Muslim lah. Ada apps lah. Betul tak? Boleh guna orang tengah. Ataupun awak berkomunikasi dan saling bertukar maklumat. Kecek terus. Awak tahu tak saya dulu macam mana? Siapa saya kata saya ni drama. Awak tahu tak? Masa saya belajar dulu, saya ni ada beberapa persatuan yang saya tak akan join pun. Sebab bila saya masuk universiti, saya akan join apa yang saya nak sahaja. Sebab saya dah target dah, saya nak belajar apa, saya nak habiskan masa kat mana. Macam tu kan. Saya dah target dah. Tiba-tiba, saya diberitahulah ada orang lelaki ni bagus, meet saya punya kriteria. Tu macam mana saya buat? Saya terpaksa join persatuan tu yang asalnya tidak ada dalam perancangan saya pun persatuan tu. Macam persatuan tu not my level lah macam tu. Bukan macam tu. Maksudnya bukan dalam perancangan saya lah persatuan tu. Tiba-tiba saya masuk persatuan tu. Saya masuk. Saya buat aktiviti. Padahal sebelum tu tak pernah masuk pun persatuan tu. Saya tak peduli pun. Pasal apa engkau Asmat pergi masuk persatuan tu? Macam pelik je engkau ni. Saya ada adik angkat. Adik angkat saya macam dah pelik dia. Kenapa Asmat duduk dalam persatuan ni? Dia pelik ni. Dia tak tahu saya sedang mencipta komunikasi dan saling bertukar maklumat. Macam Khadijah buat dengan Rasulullah. Awak ni kena macam tu lah. So saya pun masa tu start lah join projek bakti siswa lah. Padahal saya sebelum tu hampir tak nak join buat bakti siswa saya ni. Buat apa nak bakti siswa? Sampaikan saya dilantik jadi esko tau dekat ni.
dekat saya punya persatuan tu. Sebenarnya saya tak nak aktif pun. Bila saya lantik jadi exco, saya tak aktif pun. Sebab saya dah dapat dah siapa yang saya nak. Wah, tapi dia orang tak tahu sebenarnya saya join tu sebab saya nak check orang je. Tapi sebab kita nak berkomunikasi dan saling bertukar maklumat. Patut istikharah adalah ta'aruf paling berkesan. Betul. Saya yakin pada istikharah dan jawapan daripada Allah. Dua tu je. Yang tu betul-betul saya yakin. Lepas tu ta'aruf ni kok mana pun kena jaga agama dan adab. Awak nak ta'aruf, nak approach macam mana, awak nak reka drama macam mana, nak reka situasi macam mana pun boleh. Tapi tolonglah jaga nama agama dan adab. Lepas tu ada seorang tu tanya saya, Ustazah, macam mana saya nak kenalkan bakal boyfriend saya ni bukan Islam kepada mak saya. Saya kata sekarang bukan masalah nak kenalkan bakal boyfriend awak yang tak Islam lagi pada mak awak. Awak kena kenalkan boyfriend awak tu pada Islam dulu. Lepas awak nampak dia dah kenal Islam, dia dah stabil dengan Islam, dia dah masuk Islam dah before kahwin, dia dah okey dah dengan Islam, and then baru kenalkan pada mak. Jangan esok nak akad nikah hari ni baru masuk Islam, problem. Saya biasa urus keluarga mu'alaf ni. Kita tahu macam mana benda tu. Faham tak? Memanglah dia masuk Islam sebab nak kahwin dengan awak, tapi take time untuk dia faham Islam. Tu baru betul. Ni orang tu tak masuk Islam lagi nak kenal dah pada mak kita. Buat apa? Pentingkan agama dulu. Nampak tak macam tu. Okey, ada lagi tak tu? Saya takut tertinggal kat bawah tu. Ta'aruf bermaruah. Wah, saya suka guna ayat ni. Kita ni bila buat ta'aruf kena bermaruah. Saya sebut dah ta'aruf terbaik adalah istikharah daripada Allah. Orang selalu tanya saya pun fikir balik, Ustazah, saya cakap dengan orang lain samalah dengan Kak Cik semalam Ustazah lain, Ustaz lain, orang-orang yang lain-lain lah, orang tua lama-lama. Saya tanya sebenarnya apa yang menyebabkan awak spark, yang awak yakin awak nak teruskan hubungan itu? Majoriti akan cakap sebenarnya kita pun tak yakin. Tapi lepas istikharah tu dia jalan tu mudah. Ada orang tanya, Ustazah, macam mana nak tahu jawapan istikharah? Pertama, ada setengah orang, ikut pengalaman saya, dia datang dalam bentuk mimpi. Ada. Yang datang dalam bentuk mimpi ada. Dia nampak macam kawan saya tu, dia nampak bakal suami dia. Sebenarnya bakal suami dia tak ada langsung dalam list dia. Kalau orang tengok tak padan langsung. Tapi rupanya itulah suami yang terbaik bagi dia, Allah hantar. Dia solat ajat, dia istikharah untuk orang lain. Tiba-tiba masa mimpi tu muncul orang lain yang tidak disangka-sangka. Naik kuda. Geduk pakai putih. Ada juga macam ni. Saya tak pernah mimpi saya cerita betul. Mimpi saya macam lain. Saya tak pernah mimpi. Saya mimpi sebelum saya jumpa Ustaz. Saya istikharah saya memudahkan jalan tu je. Istikharah saya bila mak ayah saya okey, mak ayah dia semakin okey. Itu je tanda istikharah saya. So ada istikharah tu dia hati terbuka tau. Hati rasa yakin, hati rasa kuat. Ada istikharah tu bila awak istisyarah dengan orang tua, dengan orang ni dia nampak elok je semua benda. Dia nampak macam okey awak elok tu maksudnya bukan perfect. Elok tu maksudnya kalau dia ada kelemahan sikit awak bolehlah kompromi, awak bolehlah ngamkan dengan diri awak. Tak apa, tapi wow factor dia bagus. Nampak tak? Itu istikharah sebenarnya. Tapi kalau istikharah katalah nampak baik tiba-tiba tak jadi. Itu pun sebenarnya jawapan istikharah juga. So sebenarnya ta'aruf terbaik lah. Awak gunalah kaedah macam mana pun. Petunjuk Allah itu yang terbaik. Itu pengalaman sendiri dan saya rasa semua orang pun kalau saya cek macam tu lah sebenarnya. Kalau kata tak yakin, saya rasa lah sebelum saya kahwin tu pun tak yakin. Saya serah je kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau boleh masa ta'aruf tu jangan reveal semua benda. Awak kena susun step-step bertahap dan sederhana. Kalau awak ni strong karakter lagi lah. Jangan awak cerita awak dapat apa, keluarga awak bagaimana, orang tu lagi rendah diri dengan awak. Kan awak cerita, awak fokus kepada apa yang awak nak bagi kat dia. Apa diri awak yang dia patut tahu. Fokus macam tu. Dan macam mana kita nak ngam dengan dia. Saling berkongsi cerita. Bertahap dan sederhana. Ni orang tanya saya, Ustazah, saya patut cerita tak masa silang saya yang hitam? Kalau perlu cerita. Kalau benda tu tak ada berkaitan pun dengan masa depan kita, tak payah cerita. Ada dara ke tak ada dara, tak payah cerita. Pasal apa nak cerita? Ada kaitan ke dengan dia? Tak ada. Nampak tak? Awak kena faham benda ni lah. So bertahap, step by step. Apa tujuan dia step by step? Awak pun nak tengok juga orang tu. Kalau cerita semua benda, kalau tak jadi macam mana?
Sebab tu step by step. Sebab kita pun nak tengok orang tu. Dan kita tak cerita sampai ke dalam sangat, tak ada. Dan orang tu bila dia matang, awak cerita sikit dia faham dah. Betul tak? Yang ketiga, membentuk empati dan memahami. Awak bukan cerita tentang awak nak dengar juga tentang dia. Kalau awak lelaki, bila perempuan tu cerita, awak kena faham yang dia cerita dan sebaliknya. Kalau orang lelaki, dia pusing-pusing, awak kena faham bila dia cerita apa yang lelaki tu nak sebenarnya. Awak kena faham macam tu. Orang lelaki ni dia cerita macam-macam. Tapi sebagai perempuan, awak kena tahu, lelaki ni nak apa sebenarnya. Awak kena faham situ. Kalau perempuan pula, bila dia cerita macam-macam, awak kena faham sebenarnya di sebalik dia cerita tu dia nak apa. Adalah macam lain orang perempuan orang lelaki ni. Nampak tak? Sokongan untuk saling mendengar dan bertolak ansur. Dalam proses ta'aruf pun kena bertolak ansur. Dengar. Kalau sebelum berkahwin, awak tak sudi nak dengar, awak tak sudi nak sabar, awak dah tak boleh layan. So macam mana lepas kahwin? Positif, yakin diri dan jauh buruk sangka. Saya belajar positif lah. Saya belajar semua orang adalah baik, tapi red flag tu kita jaga-jaga. Macam tu je. Semua orang ada kelebihan dan kelemahan, tapi kita nak ambil kelebihan yang mana, kita nak sesuaikan dengan kelemahan yang mana dan mungkin kelemahan dia adalah kelebihan kita. Nampak tak? So kita jangan bersangka-sangka dan overthinking. Benda tu dulu awak kena letak. Bila awak husnuzon, insya-Allah Allah akan bagi mudah awak untuk pandangan seterusnya. Nampak tak? Mencari pengertian, penerimaan dan kesetaraan. Itu penting. Awak bukan just cerita seronok, awak berdua macam ngam, jom kita pergi sana, jom kita pergi sini, jom kita aktiviti sana, aktiviti sini, okey ngam. Tak, sekarang nak tengok sebenarnya awak ni boleh ngam tak sebagai suami isteri ataupun ngam sebagai kawan je. Awak nak tengok juga, awak kan ada kawan kadang-kadang. Macam saya ada kawan tau, sebab kita buat kerja-kerja kan. Tapi orang tu baik sangat pada mata orang lain. Tapi saya tengok, saya hanya boleh dengan dia sebagai kawan je. Tapi sebagai suami saya tak boleh. Betul. Ada tak macam ni? Ada. So awak kena tengok. Awak boleh tak bersama dengan dia sebagai suami atau isteri? Tak perlulah rasa rendah diri kalau awak ada benda-benda yang kononnya awak negatif. Awak miskin contohnya. Tak apa. Miskin itu tandanya awak kuat semangat. Miskin itu pengalaman yang sangat berharga untuk awak hadapi cabaran pada masa hadapan. Nampak tak? Awak tak pandai mana dekat universiti? Tak pandai itulah yang menyebabkan awak ni adalah seorang yang tak pernah putus asa dan rajin berusaha. Nampak tak? Awak tak cantik mana? Apa? Awak tak cantik mana tu yang menyebabkan awak ni sentiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan cuba menghargai ciptaan Allah. Kena tak situ dulu. Pasal apa bila negatif tu pada orang lain, negatif tu dia adalah majoriti negatif. Awak pun anggap benda tu negatif tu. Tak ada. Kita jadikan diri kita yang mungkin kurang baik pada pandangan kita untuk kita mencari yang lebih baik supaya akhirnya kita ni bercantum dengan dia dan lahirlah keturunan yang lebih baik dan lebih baik. Tu maksudnya. Nampak tak? So ya Allah buat tu dah cantik dah. Cuma awak tu mungkin tahu ke tak tahu. Tu. Latih untuk menyatakan apa yang bermain di minda. Yang ni awak kena belajar. Awak kan banyak fikir. Terutama perempuan fikir. Tapi bila kita nak cakap tu, bila kita cakap dia terkeluar macam lain. Betul tak? Kenapa tadi aku nak cakap macam ni? Aku dah plan dah. Kenapa keluar macam lain? Macam tu. Betul tak? So awak kena latih. Lepas kahwin lagilah kena banyak berlatih. Macam mana nak cakap suami kat nak bagi tahu kat suami, saya tak setuju. Macam mana nak cakap supaya dalam masa yang sama, dia tak sakit hati ataupun dia punya kesan tak kuat sangat. So, awak kena latih masa ta'aruf lagi. Jangan banyak simpan. Tak payahlah kata saya nak uji dia, nak test dia. Tak, test dia ada cara dia. Nampak tak? Tidak high expectation tu penting. Gini, saya dalam ta'aruf yang lepas, saya dah cerita dah. Dia bermula dengan 4 basic yang Allah cerita tadi. 4 basic tu wajib. Agama apa semua tu, awak pun senarai. Agama dia macam mana yang awak nak. Keturunan macam mana yang awak nak. Bangsa apa awak nak. Contohlah, awak tulislah kriteria awak. And then, kriteria maksimum awak tu macam mana. Kriteria maksimum awak contohnya awak nak yang tinggi, awak nak yang hidung tinggi, awak nak yang putih, awak nak yang macam-macam lah. Awak kan macam-macam cita-cita, betul tak? Itu maksimum.
Yang kriteria minimum yang Allah nak 4 tu. Betul tak? Lepas tu kat tengah-tengah tu kalau awak jumpa, awak kompromi je lah. Itu maksudnya. Kadang-kadang kita tak jumpa pun semua kriteria yang kita nak. Betul tak? Tapi at least yang tengah-tengah yang Allah nak tu lepas. Lepas tu dia nak sampai dah kriteria yang atas tapi mungkin 1, 2 tapi tak semua ustazah. Saya nak yang tinggi tapi tak putih. Tak apalah, yang penting dapat tinggi, betul tak? Macam tu. Kan? Saya nak budak UM tapi dapat UUM. Okey lah tu, yang penting 4 tu selesai. Nampak tak? Kita ni macam-macam kita nak, betul tak? Nak muka macam tu lah, nak muka macam ni lah, nak orang macam ni lah, orang macam ni lah, nak keluarga macam ni. Saya nak keluarga yatim piatu saja ni. Terlampau ramai adik-beradik dia 16 orang ni. Tak apalah, rezeki lah dapat 16 tapi dia bagus. So nampak tak? So tu high expectation ni maknanya high expectation awak ambil maksimum terus. Tak ada langsung tu. Yang bahagian bawah tu. Antara minimum ke maksimum tu tak ada kompromi langsung. Awak ambil maksimum terus. Bila awak nak maksimum terus, awak rasa ada ke manusia perfect 100%? Ada dalam cerita Cinderella. Dah lah baik. Lemah lembut, suara sedap pula tu, rajin, sanggup berkorban. Macam mana cerita Cinderella ni, betul tak? Tu maksudnya. Lepas tu ta'aruf ni tak semestinya ons. Awak ingat gitu je. Letak dalam hati, selagi dia tak move yang betul, dia tak kata betul-betul, tak semestinya. Lepas tu adab dan agama, very important. Adab ni, kalau kita masyarakat Melayu macam mana? Kalau kita masyarakat Negeri Sembilan macam mana? Awak kena ambil kira adab ni. Nanti awak pergi tu orang kata macam kera sumbang. Tu yang seorang tanya saya, Ustazah macam mana ni? Bakal isteri saya pergi jumpa mak mertua, tak salam. Tak salam dengan mak mertua. Allah, saya kata, Allah kenapalah tak salam dengan orang tua ni basic. Bukan jumpa mak mertua saja tak salam. Tak jumpa mak mertua, jumpa orang tua lain pun kena salam. Kalau sama jantina, betul tak? Ni ada satu ni saya jumpa. Dia nak memperkenalkan lah dia punya power dekat keluarga. Lepas tu keluarga ni buat kenduri. Biasalah kita tu lah antara salah satu cara nak perkenalkan, betul tak? Jadi taklah nampak macam rasmi sangat tengah orang ramai. Masa tu lah dia boleh menolong kat dapur ke apa ke. Kalau dia lelaki mungkin dia menolong kayu ke apa. Macam tu lah. So kita nampak lah karakter dia. So ni keluarga saya sendiri tau. Yang si power ni datang lah. Yang wanita tu bawa lah. Ni lah nak memperkenalkan bakal power lah buat for the first time. Sebab kalau jadi ons lah lepas tu maknanya nak hantar keluarga semua. So keluarga nak tengok lah, adik-beradik nak tengok. Apa dia pergi, awak tahu dia buat macam mana? Dia duduk kat ruang tamu, dia main game macam ni. Main game je. Mak saudara datang tak tegur, pak saudara datang tak tegur, aku datang pun tak tegur. Lepas tu bila perempuan kata ni mak saudara saya pun bangun. Orang tengah kenduri tu. Awak rasa lah orang macam ni orang nak tak? Orang nak tahu macam ni. Biarlah awak punya background bagus macam mana, kerja engineer gaji berpuluh ribu. Kalau saya tak nak. Apa macam ni tak ada adab, betul tak? Kurang-kurangnya nak main game ni sebab malu kadang-kadang. Dia malu nak buat apa yang malu segan. Betul dah. Tapi kurang-kurangnya takkanlah tak ada adab langsung. Assalamualaikum makcik, pakcik. Ni mak saudara saya. Mak saudara tak boleh salam lah. Assalamualaikum. Tak apa dah tak ada mulut kan cakap Assalamualaikum. Takkan Assalamualaikum tak ada mulut juga. Betul tak? Saya ni dah beletih dah ni berlaku depan mata. Tahu tak? Allah, saya kata anak saudara saya tak payahlah. Ni red flag dah buang. Pesing apa macam ni? Saya kata kita nak kapong. Nampak tak? Nampak tak? Saya pun beletih dah ni. Red flag tu kan. Okey, sebab tu awak walaupun katalah awak ni nak pergi, orang lelaki lah terutamanya. Nak pergi rumah perempuan. Nak perkenal pada waktu pertama nak pergi. Kalau awak segan sangat, bawa lah kawan. Lepas tu cari kawan tu yang bersopan santun sikit. Lepas tu jangan cari kawan yang overshadow. Awak tahu tak, saya masa saya budak-budak dulu, saya pernah teman kawan saya. Pergi jumpa dengan bakal jodoh dia lah. Memang dia orang nak jadi. Dia kahwin masa matrik tu dia dah kahwin dah. Tapi saya yang kenengkan tak sangka jadi kahwin pula dua tu. Saya ni teman lah. Tapi masa tu saya kan budak-budak, saya bawa lah perangai saya, tiba-tiba saya overshadow. Mak dia tengok, yang ni siapa? Yang ni siapa? Yang ni lah bakal tunang ni. Yang ni saya lah gini-gini.
Dia macam berkenan kat saya pula. Saya terlebih cakap. Saya kata, oh aku tu salah marketing ni. Saya pun tak nak. Kalau saya nak, saya ambil kat saya. Ni saya bagi kat kawan-kawan saya dah. Saya pun baru faham. Kalau kita jadi kawan tu pandai-pandai lah bawa diri. Yang kau overshadow orang tu pasal apa? So orang lelaki ni, kau nak bawa kawan tu cari yang beradab, bersopan santun, yang tahu diri. Jangan nak salang awak pula. Nampak tak? Sebab masa tu boleh jadi berlaku. Sebab apa kita bawa kawan, kita lebih selesa lah. Tak adalah kita tak tahu nak buat apa, kita pun main game. Orang bila main game, tengah kenduri ni orang kata root lah, betul tak? Tu maksudnya. Lepas tu kita perempuan, kadang kita malu. Kita nak pergi duduk rumah orang lelaki macam tu, kita malu. So kita bawa kawan, ataupun bawa ahli keluarga kita pergi makan balik. Kalau perempuan dia biasa macam tu, kita tak boleh duduk lama-lama rumah orang. Kalau perempuan, dia ada adab dia. Pada orang lelaki mungkin dia pergi lebih pada menolong. Tu maksudnya. Tapi bawa kawan so better. Nampak tak? Tu. Solution bawa kawan yang dah kahwin. Eloknya macam tu lah. Kawan yang dah kahwin selamat. Tapi janganlah kawan yang dah kahwin tu buaya juga. Tak boleh. Okay, marketing jodoh is very important. Nak tahu, awak buka balik rekod program saya sebelum ni. Detail saya cerita pasal marketing jodoh. Okay, asas nak kenal seseorang. Ini ni sebenarnya basic bila awak nak bergaul. Dia panggil asas bersosial dalam ta'aruf. Awak bila nak berkawan dengan orang, especially ta'aruf, 4 benda ni tolong jaga. Ke orang basic dia akan nilai daripada 4 perkara. Ini kajian tau, journal. Nombor 1. Walaupun awak deny, you don't judge the book by its cover. Betul. Tapi mula-mula aku tengok aku akan tengok dulu mu pakai apa. Mu letak kat muka tu apa dia. Lepas tu cara pakai macam mana. Memang kita akan tengok yang tu dulu. Tahu macam mana? Kita akan tengok yang tu dulu. Sebab first impression. Kita nak kenal dengan orang, kita akan tengok dulu cara berpakaian dia, cara penampilan dia macam mana. Yang kedua, cara bergaul. Beradab ke, jenis over ke, jenis cakap ni, dia gini. Kalau anak dara, dia ada cara dia. Kalau mak dara, ada cara dia. Tapi kalau anak dara, tengah-tengah orang tua, bawa perangai macam mak dara, keluar perkataan yang tak patut, itu kurang ajar namanya. So awak kena tahu batas-batas tu. Sebab orang akan tengok cara awak bergaul tu macam mana. Dia ni bagus, alhamdulillah. Jenis beradab, jenis hormat kat orang. Dia tahu orang tua macam mana. Ni awak orang tua ke orang muda, awak layan lebih kurang je. Tak boleh. Walaupun dia layan awak, tapi awak tengok dia tua. So bila tua ada respect dia. So cara bergaul orang akan perhati awak ni jenis macam mana. Beradab ke, beragama ke, kat situ orang boleh nilai. Yang ketiga, cara isi waktu lapang. Ni kita akan tengok. Manusia mana-mana pun kita akan tengok benda ni. Sebab apa? Kat sini kita boleh tahu dia ni bila waktu lapang, dia akan habiskan masa dia kat mana, dengan kawan yang macam mana, cara berfikir dia macam mana, environment dia macam mana. So kita akan nampak dah. Satu, mengisi waktu lapang ni very important. Kalau petang-petang dia buat apa Kalau lepas balik kerja, malam dia buat apa ujung minggu buat apa awak kena tengok. Ataupun dengan bila awak tengok, kalau ujung minggu je dia travel. Ujung minggu ni dia macam mana? Selalu balik rumah mak dia. Awak tengoklah. Benda tu awak kena perhati. Kalau dengan kawan je dia akan lepak kat kedai. Kalau ada masa free je tengah hari dia tidur. Tidur. Awak kena check juga jenis tidur semua ni.